Dude, what are we doing? Oh, aku sangat pantang dengan penggunaan AI. Dan ada big action set piece dalam movie ni di Melaka. Korang akan tengok nantilah, memang pakai AI very heavily and poorly edited juga. Movie ni is a anti-localization bagi aku. I guess that's a western influence kan. Diorang sampai dah jadi Avengers, sampai dah jadi Fast and Furious punya crew, sampai dah jadi macam G.I. Joe apa semua kan. So macam di kelakar, macam aku just kena anggap ni, this dunia dalam konspirasi ni is some multiverse di mana orang SPRM ni memang unhinged. Dia orang unhinged sampai tahap orang duk tengok social media, nampak ada orang duk mengejar ni jet ski dekat Sungai Melaka tu. SPRM buat hal lah. Dude, kalau aku nampak orang duk bertumbuk tengah jalan naik jet ski kat Sungai Melaka, SPRM ialah benda last yang aku fikir. Aku akan ingatkan tu PBSM dulu daripada SPRM. So Hai, nama saya Munif Malik, mewakili Buzzpop. Kita orang baru je tengok movie konspirasi di GSC IOI Putrajaya. Reaksi satu ayatku, SPRM will return in Avengers Doomsday. Macam mana saya cakap dia senang cerita, kurang suka lah movie ni. Sebab pertama yang aku tak suka movie ni, terus terang cakap, korang yang selalu tengok review aku memang tahu, aku sangat pantang dengan penggunaan AI. Dan ada big action set piece dalam movie ni di Melaka. Korang akan tengok nantilah, memang pakai AI very heavily and poorly edited juga, I must say. So, look, the few times mereka ada buat hand-to-hand punya action, it was actually quite okay. Kamera pun tak goyang. Kita nampak the back and forth tu very clear. And we know Tuan Director Pegas Abu Bakar dah direct the excellent Police Evo yang pertama tu kan, which we know memang, I think unanimously ramai orang suka. So it's a bit disappointing bila tengok someone who's known for badan beruniform, action benda macam ni, but you resort to AI for the big action set piece dekat Melaka. And you know what? Bukan saja the jet ski mengejar tu nampak very jarring, very poorly edited. And we even realise bila ada some babak hand-to-hand punya fight dekat Melaka tu pun was, very, very AI lah. It looks jank now. So some of us actually notice these things. And if it's just aku tak tahulah, Mamat ni sebelum ni asyik buat rom-com ke apa ke, tak pernah direct action, I still don't condone it, but I faham kenapa maybe tak reti direct action ke apa ke. But we know Saudara Gas ni dah produce very good action with the first Police Evo. So aku akan categorize this criticism dalam kategori aku tak faham kenapa we had to resort to AI for those scenes. Memang sayang lah sebab dia mencacatkan the movie bagi aku. And for all intent and purposes, it is an action movie. So macam kau bayangkan kalau kau tengok Tarung Unforgiven, lepas tu macam part lawan tu AI kan. So don't blame me for the criticism lah. Okay, the next thing yang aku kurang suka about the movie is, yang ni again, this not a personal comment ke apa ke, aku akan cakap this point for every movie yang aku feel ada this problem, which is a lack of, orang kata, localization. So movie ni is a anti-localization bagi aku. Sebab, dude, to a certain extent kita tahu tugas SPRM ni macam mana, skop kerja dia orang macam mana, and the task yang dia orang patut buat lah, so to speak kan. Tapi bila dalam movie ni, tak tahu lah, I guess that's a western influence kan. Dia orang sampai dah jadi Avengers, sampai dah jadi Fast and Furious punya crew, sampai dah jadi macam G.I. Joe apa semua kan. So macam di kelakar, macam aku just kena anggap ni, this dunia ni,
dunia dalam konspirasi ni is some multiverse di mana orang SPRM ni memang unhinged. Dia orang unhinged sampai tahap orang duk tengok social media, nampak ada orang duk kejar-mengejar naik jet ski dekat Sungai Melaka tu. SPRM buat hal lah. Dude, kalau aku kalau aku nampak orang duk bertumbuk tengah jalan naik jet ski kat Sungai Melaka, SPRM ialah benda last yang aku fikirkan. Aku akan ingatkan tu PBSM dulu daripada SPRM. So aku faham ada movie-movie badan beruniform ni kita nak angkat badan beruniform tu kan. So macam tapi bila dia terlalu western influence tu dia sampai to certain extent kau tak boleh suspend kau punya disbelief tau. So kita tahu SPRM kita macam tu. And kita faham kan nak gloss sikit-sikit. Cerita Ip Man tu pun adalah banyak dia gloss bila dah movie ketiga, keempat apa semua tu. But this a bit too much. And aku rasa that happens because of a lack of localization lah. Kalau kau tengok, jangan kata dia SPRM je. Even part-part yang menteri, part-part politician semua. Macam nampak very Sopranos, nampak very western. Macam, kata kita tahu our politicians salah, dia orang pakai batik, dia orang makan nasi dekat kampung, padahal dia orang lah yang paling corrupt tau. So that's a Malaysian corrupt politician. Dia orang bukannya dress up macam Wilson Fisk, isap curut duk pergi. So dia jadi tak believable sebab that localization is not there. And bagi aku untuk point ni, the worst offender is this whole New York punya part, guys. So for what reason kita ada this whole New York segment that was obviously shot in Malaysia, dengan kau ada penjara dekat New York that was obviously shot in Malaysia, and then macam kau boleh pula macam orang Melayu mana ni pergi hack the CIA pun tak dapat tikam dia, SPRM yang dapat gulingkan dia. Lepas tu tambah pula dah lah orang Melayu masuk jail kat New York, jumpa lagi seorang orang Melayu dekat dalam jail New York tu. So how do you expect us to suspend our disbelief tau? Lepas tu kau nak quote pula ni, bila dah balik Malaysia lawan dengan SPRM, kau quote, aku masa dalam jail tu, kau nak dengar tak cerita aku dengar ni mitos pasal gangster Mexico cerita kat aku pasal ada ni Rey Mysterio lah apalah. So macam dude what are we doing? And aku pernah ni throwback sikit, aku pernah criticize benda ni juga pasal masa movie J Revolusi dulu yang Zul Arifin berlakon kan. It's actually quite a solid movie, quite an okay movie, but aku punya only problem was watak villain dia, which is dilakonkan Farid Kamil masa tu. Dia cakap macam kita nak takluk dunia, macam kita orang Melayu, kita orang Malaysia, it's okay kalau benda yang kita deal with tak go too global. The best local movies, tak kisahlah action ke drama ke whatever ke, is yang dia highly localized. Sebab tu strength kita, that's just our strength. Bila kita Melayukan dia, Malaysiakan dia, drama ke action ke apa ke, dia jadi lagi immersive, dia jadi lagi best. So when you do a Malaysian movie pasal SPRM pula tu, yang just deal with internal Malaysian things, lah tu masuk pasal New York lah, gangster Mexico nak bakar dunia lah. Macam lepas tu yang kita punya SPRM pun sampai jadi G.I. Joe, jadi Avengers lah. So I'm not a kid. It's hard to believe benda yang aku tengah tengok tu. Okay, and the final thing yang aku tak suka lah pasal movie ni is, aku rasa banyak benda lah, tapi kalau aku nak pilih satu kan, I think the script was a bit weak lah. The script, maybe the plot, maybe the writing, the dialogue. But you know what, aku akan just zoom in on the dialogue lah. I'm not a fan of the dialogue sebab it's 2026 guys. So kau ada some very jarring scenes di mana the characters will say some weird, out of place, cheesy one-liners, and to make it worse, characters yang keliling dia macam tak respon pun pada apa benda yang dia cakap pun. Contoh? So aku bagi contoh macam, kau bayang kita punya PMXI lah, ni PM dah yang ke-11 kan, bukan PMX lah.
So PM ni cakap kita ada krisis sekarang ni. Okay, so ketua polis buat ni, askar buat ni, menteri komunikasi kau kena set yang ni, menteri pertahanan kau nak buat yang ni, menteri pendidikan kau nak buat yang tu, whatever. Lepas tu semua okay, faham, okay cun. Lepas tu semua orang macam, lepas tu scene tukar. So macam orang tak hormat lah Perdana Menteri kan. So dia ada banyak very jarring scenes macam tu. Even at the start of the movie pun, macam SPRM ni serbu this club. Dia cakap, oh ramai orang nampak kita ni. Dah tak rahsia lah operasi kita ni. Lepas tu kawan-kawan dia macam, lepas tu habis, next scene. Aku tak tahu, there's something with the dialogue yang aku rasa it's not a 2026 punya movie tau. Bila kita dengar dia punya dialog tu. So macam kata, dia ada banyak macam conversation that macam doesn't really go anywhere. Dia pun macam tak ada banter. And the information benda dia cakap tu pun tak really help advance the plot. Or sometimes dia terlalu cuba tell instead of show. So macam contoh, kau ada the introduction tu kau punya big bad of the movie ni kan. So Mamat ni dah hackers. Kau tahulah hackers macam mana kan. Dia Jusio, code name, mastermind. Dia duduk di sebalik komputer dia, duk hack account orang lah, duk siphon duit orang lah. So okay. So far is a typical thing yang hackers do kan. Lepas tu tiba-tiba kita SPRM duk cerita pasal Jusio ni dia kena tangkap kat New York, dia boleh hack CIA lah, dia punya code dia macam Picasso punya painting pun semua. Lepas tu tiba-tiba kat ujung, dan skill fighting dia makin meningkat lah. Macam what, where did that come from? So kau kan banyak dialog-dialog yang exposition. Macam dia exposition, tapi at the same time dia end up buat kau lagi confused because the composition of the sentences and where the sentences are used macam very out of place, and the characters keliling dia don't even respond to those dialogue. So dia sampai benda tu actually leads to diri aku actually tak berapa faham what was going on in the movie throughout the movie. On one hand, tidur aku sebab dia nak reveal the master plan, semua dah cakap mulut je kan. So ada one time cakap, dia pun ni sebenarnya dia ni perempuan ni kena ugut. So perempuan ni kena ugut, lepas tu macam mana dia kena ugut? Oh my god. Dia pun ambil gambar bogel perempuan tu. Okay. Lepas tu dia macam sejam kemudian, sebenarnya dia pun ni adik-beradik. Lepas tu aku macam, dia adik-beradik, kenapa dia ambil gambar bogel kan? So aku macam, and bila aku tanya balik kawan-kawan aku macam, sebenarnya macam ni. So tapi as you're watching the movie, the dialogue becomes very confusing tau. So this, aku tak tahu, it's like 2026, aku agak terkejut lah that I'm still seeing something like this in Malaysian cinema. Satu cubaan nak buat sheriff, tapi tak ada Bujong, tak ada Syamsul Yusof. So ni lah jadinya. Dia macam ni lah. In a way, I don't want to be that guy yang cakap kalau nak cerita best kena ada Bujong, kalau nak cerita best kena ada Syafiq Yusof. Aku rasa dalam Malaysia ni dia many talents who can make good movie. And macam aku cakap lah, saudara Ghasi pun dia dah buat the first Police Evo yang memang excellent. So aku bukan orang filem. I don't know kadang-kadang how a film ends up the way they end up, but I can only comment on the final product, which is satu cakap, aku letak aku punya dislike of this movie dalam kategori aku tak faham. Because I love the first Police Evo. So aku boleh kata macam tu je lah. The only redeeming thing is that aku boleh cakap is Sarimah Ibrahim punya performance. Not because she's the hottest chick in town in the movie. Tapi sebab literally you see that macam she is the only one who's actually macam trying, and consider that with the material that she's given pun to me is not that stellar juga. Tapi with what she was given, kau nampak lah, you can see that, this is why Sarimah is the level of actor that she is. Sebab even with a less than stellar material, she did put in the work and she did put in the performance lah compared to the rest. Maka dengan itu, I cannot in my right conscience say this was a good movie pada aku punya personal opinion lah. Don't get me wrong, I wish every local movie does well.
Tapi kalau tanya aku, honestly, my personal opinion is a 3 out of 10 for me. Okay, so filem ni akan keluar pada 21 hari bulan Mei. Look, if you guys are fan of badan beruniform and so on, aku rasa korang maybe boleh enjoy and layan je di movie. So, but it's just not for me personally, but hope you guys enjoy it when you see it. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.